Pasukan Kebangsaan Malaysia dilaporkan telah mengumumkan rancangan untuk membawa masuk seorang lagi pemain dari negara warisan Eropah. Tan Sri Haji Hamidin Mohamad Amin dilaporkan bakal kembali sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia. Skuad Harimau Malaya dilaporkan bakal menerima seorang pemain warisan baharu. Maklumat tersebut didedahkan secara eksklusif oleh wartawan media sukan, Zulhelmi Zainal Azam dalam satu temu bual bersama media sukan. Meskipun begitu, identiti pemain warisan baharu itu tidak didedahkan. Zulhelmi memaklumkan pemain warisan baharu ini berkemungkinan dari Australia atau England. Saya difahamkan ada seorang lagi pemain berdarah campuran akan memperkuatkan pasukan negara. Ini eksklusif saya bawakan. Ini bukan daripada Brazil dan juga Argentina. Ini adalah darah warisan kita. Kalau warisan itu, kita boleh katakan daripada England atau Australia, katanya. Sebelum ini, Harimau Malaya bakal diperkuatkan dengan kehadiran trio pemain naturalisasi baharu yang mewarnai Liga Super iaitu Bergson da Silva, Giancarlo Gelaifoco dan Manuel Hidalgo. Bergson dan Gelaifoco sudah melengkapkan semua syarat kelayakan naturalisasi yang ditetapkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Hidalgo pula dijangka menyarung jersey Harimau Malaya selepas melengkapkan syarat kelayakan sama pada April ini. Khidmat trio ini dijangka ditagih jurulatih Harimau Malaya, Peter Klamovski bagi menghadapi saingan ASEAN Hyundai Cup 2026. Tan Sri Haji Hamidin Mohamad Amin dilaporkan sedia kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Portal Skor melaporkan Hamidin mempertimbangkan kemungkinan itu selepas bimbang pelan F30 yang dilancarkan pada 2018 berpotensi gagal mencapai matlamat jika tampuk FAM dipimpin figura yang kurang berpengalaman. Secara ringkas, pelan F30 ialah pelan di mana sukan bola sepak dibangunkan di seluruh negara, menaikkan taraf profesionalisme FAM dan meningkatkan kualiti skuad kebangsaan. Selain bimbang pelan F30 gagal mencapai matlamat, Hamidin juga dikatakan bimbang dengan imej Harimau Malaya dan FAM yang terjejas akibat isu membabitkan 7 pemain warisan negara. Hamidin melihat satu kepimpinan jitu amat diperlukan jika mahu memulihkan semula integriti, kredibiliti dan keyakinan orang ramai terhadap badan induk itu. Era beliau dari 2018 hingga Februari 2025 menyaksikan Harimau Malaya layak secara merit ke Piala Asia 2023 di bawah pimpinan Kim Pan-gon. Buat masa ini, Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, membantu FAM melaksanakan reformasi dalaman selepas barisan kepimpinan badan induk itu meletak jawatan pada Januari lalu.
Pemilihan FAM dijangka diadakan selepas AFC selesai membentangkan laporan mereka sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung. Malaysia kini menduduki ranking ke-138 dunia berdasarkan ranking terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Semakan terbaru ranking menyaksikan Harimau Malaya mengalami penurunan sebanyak 17 anak tangga berbanding ranking sebelumnya, ranking ke-121 dunia. Hal ini berlaku selepas Jawatankuasa Etika dan Disiplin Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, memutuskan Harimau Malaya menurunkan pemain tidak layak dalam dua aksi kelayakan Piala Asia 2027. Hal ini terjadi apabila Malaysia menentang Nepal dan Vietnam pada Mac dan Jun 2025. Susulan itu, kedua-dua pasukan dianugerahkan kemenangan percuma 3-0. Selain kemenangan Vietnam ke atas Malaysia dalam aksi terakhir kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Tien Truong, Nam Dinh pada Selasa. Keputusan ini juga menyaksikan Vietnam muncul selaku pendahulu kumpulan F dengan 18 mata. Jumlah mata ini sudah cukup buat pasukan itu layak ke pentas Piala Asia 2027 dengan bergaya. Keputusan AFC turut menyaksikan Vietnam kini menduduki ranking ke-99 dunia. Ini selepas pasukan itu merekodkan kenaikan sebanyak 9 anak tangga. Selepas tersingkir daripada kelayakan Piala Asia 2027, perkembangan pasukan kebangsaan Malaysia tidak dapat dipisahkan daripada isu pentadbiran yang menimpa mereka. Kesan ini bukan sahaja melibatkan keputusan di atas padang, malah turut menjejaskan momentum positif yang sebelum ini dibina. Prestasi awal yang memberangsangkan serta peningkatan ranking FIFA turut terjejas akibat insiden tersebut. Persatuan Bola Sepak Malaysia kini berdepan tekanan besar daripada penyokong dan pihak dalaman.